Dan Assalamualaikum, salam kripto, salam financial freedom. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Bear market ke, bull market ke, kita tak kisah. Yang penting kita stay dalam market. Okay, so video hari ni saya nak cerita benda yang bukan 100% tentang kripto, tetapi tentang apa yang sedang berlaku di pasaran. Dan saya nak basically react lah dengan one of the investor yang sangat-sangat famous yang bernama Michael J. Burry. Okay, so apa yang saya nak cerita adalah tentang big move yang dia buat baru-baru ni. So big move dia adalah Michael Burry buka short position dekat dua syarikat yang sangat-sangat related dengan AI, iaitu Nvidia dan juga Palantir. Okay, nilai dia boleh pergi sampai 1 bilion kalau apa yang dia bet itu menjadi kenyataan. Mungkin ada yang terfikir-fikir, siapa Michael Burry ni? Apasal tiba-tiba kita cerita pasal Michael Burry? Okay, so Michael Burry ni dia mencipta nama bila dia bet against the housing market. Okay, so pada tahun 2008, okay, kalau semua pernah baca news dan sebagainya, housing market crash dan menyebabkan krisis kewangan, antara krisis kewangan yang terbesar di dunia lah. Okay, dan Michael Burry dia nampak apa punca dan apa faktor-faktor yang menyebabkan krisis kewangan tu berlaku, dan dia cuba bagi amaran tapi tak ada orang dengar. Dia kata okeylah, tak apalah, aku buka short position. So dia pun buka short position dan dia buat keuntungan yang banyak. So keuntungan dia almost 800 juta. 700 juta tu dia pergi dekat dia punya pelabur-pelabur lah yang invest dekat dia, sebab dia ni untuk pengetahuan adalah hedge fund manager lah. So dia handle duit pelabur, so pelabur dapat untung dan dia personally dapat untung dalam 100 juta. Okay, dan setelah lama sekarang ni dia bagi orang kata big short 2.0. Okay, so kalau sebelum ni dia adalah big short 1.0, sekarang 2.0, dan dia tak target housing market, dia target kepada AI. Alright, di mana dia nampak syarikat-syarikat AI ni dah overvalued, jadi dia buka short position. Untuk Michael Burry ni dia bukanlah orang kata pelabur biasa-biasa, dia adalah hedge fund manager dan dia punya orang kata speciality lah untuk tengok bila benda tu akan jatuh. Okay, mostly dia buat duit macam tu. Okay, dan juga ada benda yang dia ramal secara betul, ada benda yang tak betul lah. Contoh macam dia bet against Tesla punya stock, benda tu tak menjadi. In fact saham Tesla terus naik lah, so dia rugi dekat situ. Tapi benda-benda lain macam housing market crash dia dapat orang kata betul. Macam GME stock, GameStop punya stock nak naik tu dia dapat nampak juga. So dia bet untuk harga dia naik, so dia naik juga, tapi dia keluar awal lah. Okay, and then even Cathy Wood pun dia bet against her and dia menang jugalah. Okay, tapi kadang-kadang ada benda yang dia cakap tu orang kata apa tak begitu menjadi, tetapi orang akan tengok bila dia start letak duit. Dan lagi satu kenapa dia famous, sebab filem Big Short yang dikeluarkan pada tahun 2015. Sebab cerita tu dia menunjukkan bagaimana seorang lelaki yang Michael Burry ni lah melawan Wall Street dan dia buat duit. Okay, so teknik nak melawan Wall Street ni adalah kita kena bijak, dan kalau kita bijak insya-Allah kita boleh buat duit. Sebab Wall Street ni yes mereka kaya, ya mereka bijak juga, tetapi kadang-kadang bila kita terlalu tamak, ketamakan itu boleh mengawal kebijaksanaan kita. So dalam laporan SEC yang terbarulah, Michael Burry di bawah syarikat dia Cyan Capital Management, mereka buka short position yang bernilai hampir 1.4 bilion. Okay, dekat dua syarikat ni iaitu Nvidia dan juga Palantir. Okay, so dia adalah buka position orang kata call option. Call option ni maksudnya bullish, dia nampak harga tu boleh naik. Itu adalah syarikat-syarikat yang bukan teknologi. Tapi dua syarikat AI yang mana dia merangkumi 64% daripada latest investment yang dia buat adalah put ataupun short. So mungkin ada yang tanya, apa benda put, apa benda call kan? So, put option ni adalah di mana bila kita nampak sesebuah aset ni mungkin boleh jatuh. Jadi kita akan buka put option di mana kalau dia jatuh pada certain harga,
kita boleh jual option tu dan kita boleh dapatkan duit lah. So dalam case ni, untuk yang dia banyak share adalah pasal Palantir lah. Nvidia dia tak share sangat. Dekat Palantir dia kata strike price ni maksudnya kalau Palantir pergi dekat $50, dia dah boleh buat untung. Okay, dan expiry date untuk dia punya put option ni sekitar 15 Januari 2027. Jadi dia bagi tahu dekat semua, dia letakkan orang kata bet sebanyak almost 10 juta. Okay, almost 10 juta. Dan dia letak bet mengatakan Palantir ni akan jatuh ke $50 dan mungkin ke bawah. So dia bukan cakap, aku bukan cakap kosong, tapi aku dah buktikan di mana aku buka position sebanyak 10 juta. Disebabkan movement ini, ramai yang mula bercerita tentang adakah kenaikan AI company, saham AI company ni sustainable ataupun mungkin dia dah capai dia punya limit, seperti mana yang Michael Burry duduk cakap sekarang lah. So let's see about this kenaikan gelombang AI. AI ni sebenarnya dah lama dah orang cerita, tetapi orang tak nampak AI ni macam mana. Okay, mungkin yang dalam industri AI dia nampak lah, dan mungkin developer dia mungkin tahu, tetapi general public diorang tak nampak lagi. Okay, cuma pada tahun November 2022, OpenAI, syarikat di sebalik ChatGPT, mereka keluarkan ChatGPT, iaitu satu model LLM, large language model, ataupun dalam bahasa ringkas chatbot lah, chatbot. Dan chatbot ni dia boleh buat macam-macam benda. Dan sejak November 2022, ramai yang dah mula speculate tentang AI. Dan tak dinafikan, AI banyak membantu, ada banyak benda yang kita boleh buat melalui AI. Dan ChatGPT pun telah mencipta rekod baru, iaitu dalam masa 2 bulan dia dapat 100 juta pengguna. So itu adalah rekod untuk mana-mana aplikasi lah. Dan bukan je tu, saham AI khususnya seperti Palantir dan juga Nvidia, Nvidia ni champion lah, mereka naik dengan banyak. Palantir naik 2000%, Nvidia naik 1300%. Dan disebabkan kenaikan syarikat-syarikat AI di pasaran saham, S&P 500 pun naik juga. So, kenaikan pasaran saham sejak 2022 adalah disebabkan oleh pergerakan yang dahsyat oleh syarikat-syarikat ini untuk adopt teknologi AI. Lagi satu, kenapa Nvidia dan kenapa Palantir yang Michael Burry ini pilih? Sebab dua syarikat ni adalah simbol untuk AI industri. Okay, yang Michael Burry duduk short ni adalah the whole AI industry. Okay, tapi of course dia tak boleh short the industry, dia kena pilih syarikat. So dia ambil syarikat mana yang menjadi simbol AI. Okay, ada yang tanya kenapa tak short OpenAI, ChatGPT. Diorang belum lagi listed dekat pasaran saham US. Okay, tetapi yang ada sekarang ni dan mereka banyak ambil momentum AI adalah Nvidia dan juga Palantir. So Nvidia ni dia dah jadi king dalam chip. Okay, when comes to AI perlukan chip, perlukan GPU. Nvidia ni adalah king sebab dia supply hardware and dia tentukan dari sudut kuasa AI. AI ni walaupun kita boleh buat macam-macam benda, AI ni digerakkan oleh kuasa yang datang daripada data center. So data center ni ada all this chip, all this GPU semula. Yang manufacture benda-benda ni semua adalah Nvidia. So hardware Nvidia, software pula Palantir. Sebab Palantir ni dia adalah software company yang specialize dekat AI. Sejak adanya ChatGPT, diorang pun launch Artificial Intelligence Platform, AIP, yang mana diorang explore pelbagai use case untuk company-company. Dan kenapa pelabur pun invest dekat Palantir ni? Sebab mereka ada hubungan yang rapat dengan syarikat-syarikat dengan kerajaan dan juga syarikat-syarikat yang rapat dengan kerajaan lah. Jadi daripada situ orang nampak, oh senang lah diorang nak dapat klien. Tapi Michael Burry nampak benda ni tak boleh sustain for a very long time. Jadi sebab tu dia buka short position lah, ataupun put option dekat dua syarikat ni. Okay, cumanya Nvidia tak react sangat. Nvidia
macam business as usual, dia tak kisah. Tapi Palantir dia dah mula goyang. CEO dia pun dah mula kata kenapa buka short position dan sebagainya lah. So kita nampak Palantir ni macam ada something yang tak kena je. Kenapa nak takut kan? Kalau betul you boleh orang kata sustainably naikkan demand untuk syarikat you, kenapa you nak takut? Tapi nampak CEO dia agak goyang. Nvidia no problem, diorang tak kisah. Now kita nak cerita kenapa Michael Burry dia buat tindakan ni. Okay, sebab benda ni kita boleh nampak dekat Twitter dia. Okay, so dekat Twitter dia kadang-kadang dia rajin lah post tentang ekonomi dan apa benda yang dia nak buat pasal pelaburan dan sebagainya. So benda yang kita boleh nampak ada 3 gambar. Yang pertama ni gambar AI, saya panggil dia AI merry-go-round. Sebab duit tu pusing. So kalau tengok dekat gambar ni memanglah ada banyak syarikat, ada banyak arrow. Tapi poin yang penting adalah, so dalam apa bulat-bulat banyak ni, saya nak highlight benda yang penting je lah. Poin yang penting, contoh nampak OpenAI dia dapat fund daripada Nvidia. Sebab Nvidia kat tengah-tengah, dia ada duit paling banyak, so dia boleh bagi dekat mana-mana company lah. So dia dapat duit dari Nvidia. OpenAI gunakan duit tu untuk purchase cloud solution daripada Oracle. Oracle pula ambil duit itu dan dia labur balik dekat Nvidia untuk beli Nvidia punya GPU ataupun chip. So dari sini kita nampak duit tu sebenarnya pusing. Dia bukannya datang daripada retail dan sebagainya. Mungkin orang kata apa, mula-mula yes banyak duit masuk, right, daripada pelabur, daripada retail dan sebagainya. Tapi mungkin disebabkan yalah apa yang tengah berlaku dekat sekarang ni, ekonomi tak berapa nak menentu, Donald Trump pun tak berapa nak stabil dan sebagainya. Jadi mereka kena pastikan yalah saham diorang sentiasa naik. Jadi mungkin diorang buat pusing-pusing duit yang orang kata apa ni, merry-go-round. Okay, so Michael Burry nampak benda ni sebagai red flag nombor 1. Okay, red flag nombor 2, bagi dia AI investment ni dah over invested. Okay, dah over invested untuk benda yang tak pasti bila nak datang dan macam mana dia akan datang. Okay, contoh macam kalau kita tengok Sam Altman, dia asyik cerita tentang AGI. AGI is coming, AGI is coming. Dia kata AI yang lagi hebat lah. Okay, cumanya bila macam mana tak ada siapa tahu. So capex untuk syarikat-syarikat ni pun dah beratus-ratus juta berbanding sebelum ChatGPT lah. Sebab apa? Sebab diorang buat duit, diorang mungkin tak perlu buat investment yang banyak balik. Sekarang ni dah buat duit, kena reinvest balik untuk AI, nak develop data center lah, jadi kena beli banyak chip dan sebagainya. So disebabkan dia banyak reinvest, jadi jadi Michael Burry cakap, okay, kau invest banyak berganda-ganda, tetapi kau punya revenue dah macam stagnan dah, dan kau punya permintaan daripada syarikat-syarikat untuk menggunakan AI pun a bit stagnant. Okay, so dia mula pertikaikan the AI growth. Yes, betul, tahun 2022 naik dengan banyak. Okay, tetapi kenaikan tu tak dapat nak sustain untuk jangka masa yang lama. Dan yang ketiga, dia bangkitkan jugalah di mana data menunjukkan permintaan untuk cloud computing, tak kira lah daripada Amazon ke, daripada Microsoft ke ataupun Google, sudah semakin menurun ataupun pertumbuhan dia tidak begitu tinggi sebab AI perlukan cloud. Okey, jadi bagi dia dinampak permintaan untuk cloud teknologi ni kalau tak naik sangat, macam mana diorang nak buat duit? Okay, so ini adalah orang kata 3 red flag yang mana Michael Burry nampak lah. Tapi satu benda kita kena faham, kadang-kadang market boleh stay irrelevant as long as it wants. Okay, so macam kita pun bila kita tengok macam kripto ni pun, contoh meme coin, alright, nampak tak sustainable, but then dia stay untuk setahun 2 tahun, sampailah orang kata apa, tahun ni baru orang nampak, oh meme coin dah tak boleh nak naik dengan banyak. So sama juga, akan ada momen di mana berlakunya over speculation dan sebagainya. Cumanya bila benda ni akan berakhir tak ada siapa tahu, tapi Michael Burry dia ambil risiko lah. Okay, so Michael Burry ni ada duit banyak, dia boleh ambil risiko untuk mengatakan pada 15 Januari 2027 harga Palantir ni boleh jatuh sehingga $50. Okey, macam kadang-kadang kita tak tahu bila dia sanggup letakkan duit yang banyak, based on mungkin
This is dia punya estimation lah. Boleh jadi betul, boleh juga jadi salah. Sebab dia juga ada investment yang dia pernah, orang kata salah jugalah. Macam EV kan. EV dia rasa tak boleh naik sangat, tapi eventually dia naik juga. Okay, demand dia ada juga. And Tesla, dia target dia Tesla. Okay, dia bukan nak kata tak suka industri berkembang. Bukan. Dia cuma nampak perkembangan industri dengan perkembangan syarikat tu tally ataupun tak. Kalau dia rasa syarikat tu naik dengan banyak tapi industri tak naik dengan banyak, then dia akan ambil peluang untuk buat duit dekat situ lah. So, sebagai pelabur, kita jangan tengok Michael Burry ni buat buy call ataupun sell call dan sebagainya. Even saya buat video ni pun is not financial advice. Alright, saya bukan buat buy call, sell call dan sebagainya. Saya hanya react dan bagi pandangan saya terhadap movement yang Michael Burry buat. Dan kadang-kadang nak buat decision macam ni perlukan orang kata keberanian yang tinggi lah. Sebab Michael Burry pun tahun 2008 sebelum dia dapat keuntungan yang besar, dia hampir muflis. Sebab dia buka position, orang kata position yang shorting tu pada tahun 2005 lagi tak silap. Dia hold lama sebelum benda tu berlaku. Jadi dia ada capacity untuk hold the position dalam jangka masa yang lama lah. Kalau kita tak ada that kind of capability, kita tak boleh tiru bulat-bulat. So sebagai pelabur kecil, jadikan orang kata news ni ataupun info ni sebagai data untuk tuan-tuan dan puan buat investment based on your own analysis dan juga on your own risk management. Yang penting, jangan kejar hype ataupun jangan cepat gelabah. Always prepare cash untuk sahut bila harga jatuh dan always ambil profit bila harga dah naik. Itu cara macam mana kita nak buat duit when comes to pasaran saham ke, pasaran kripto ke atau mana-mana pasaran. Dan akhir kata, kalau tuan-tuan dan puan minat video-video macam ni, boleh tekan butang subscribe, like, komen dan share video ni. Macam biasa, jangan hanya dengar apa Big Place cakap, tapi tengok apa Big Place buat. Assalamualaikum dan salam kripto.